Hai korang, welcome back to my channel. So untuk video kali ni saya akan buat Mr. DIY haul. Okay, so yang ni untuk fridge punya organizer dan juga barang-barang lain lah. So jangan lupa tengok video ni sampai habis. Okay, so tak banyak pun haul kali ni, sikit sahaja. Okay, so ya, jom kita start. So kita start dengan bekas rempah-rempah dulu. Okay, so yang ni adalah bekas rempah ataupun nak letak benda lain pun boleh, tak semestinya rempah. Okay, so ni Mr. DIY punya bekas 300 ml. Okay, satu ni 300 ml lah. Okay, dapat 3. Yang ni harga dia RM3 lebih sahaja korang. RM3 lebih sahaja. Jadi satu ni RM1 lebih sahajalah. Berbaloi, okay. Lebih berbaloi daripada Eco Shop. Jadi belilah dekat Mr. DIY, okay, benda-benda yang ni. Okay, jom kita buka. Okay, so saya dah buka satu. So inilah dia bentuk dia. Okay, bawah dia, atas dia macam ni. Okay, ni macam ni lah. So ya, okay, so ada 3. Yang kecil ni 300 ml. Lepas tu saya beli bekas yang sama tapi besar sikit. Okay, tada! So ni 450 ml. Yang ni pun RM3 lebih sahaja tau. Untuk satu set ni ada 3 RM3 lebih sahaja. Harga dia tak banyak beza dengan yang kecil tadi tau. Okay, so ya, yang ni dapat 3. Lebih besar sikit lah. Kalau yang tadi tu kecil sikit. Macam tu. Nampak tak? Perbezaan saiz dia tu tak banyak sangat perbezaan. Okay, so inilah dia bekas yang tadi 450 ml. Macam ni bentuk dia. Okay, so macam ni dalam, ni belakang. So yang penutup ni dia tak orang kata apa, tak sama dengan yang ni. Dia ada sedikit macam keputihan sikit macam tu. Milky sikit macam tu. Okay. So yang kecil tadi macam ni. Okay, so saya ada 6 lah. Ni nampak ni, ini yang besar dan yang kecil ni ada 6. Okay, boleh letak macam-macam. Ini boleh letak dekat fridge pun boleh. Boleh letak dekat bahagian countertop dapur pun boleh. Tak ada masalah untuk letak apa ni, rempah ratus. Murah sangat korang, RM3 lebih je. Dia ada warna lain juga. Yang ni saya beli warna transparent. Dia ada warna gold kotak sedap dengan warna hitam. Okay, so barang yang seterusnya saya ada beli facial tissue. Okay, so yang ni 90 sheet untuk satu. Ni 90 sheet dan ini 90 sheet, so 180 lah. Setiap satu sheet tu dua helai. Jadi dia ni jenis yang soft. Okay, so memang sesuai untuk kita lap muka lah, untuk lap hidung ke. Sebab saya sekarang tengah sesama, so beli tisu lah. Okay, so lepas tu saya beli ni. Ni adalah kitchen wipe. Okay, kenapa saya beli kitchen wipe? Sebab apa beza wipe biasa dengan kitchen wipe? Okay, pada saya kitchen wipe ni dia lebih besar sikit berbanding wipe yang biasa. Okay, yang ni RM6 lebih. Berbaloi tak RM6 lebih? Saya rasa macam beli dekat Eco Shop lagi berbaloi kan rasanya. Eco Shop ada tak ni kitchen wipe? Rasanya kalau ada, aku tak tahulah. Nantilah, lain kali kalau pergi Eco Shop nanti saya tengok. So ya, yang ni. Okay, yang ni kita boleh guna untuk lap macam-macam lah. Dapur gas, okay, lap sinki, lap meja makan, lap macam-macam. Okay, ni dia tebal sikit lah. Dia tak mudah koyak. Okay, dia pun lembut. Tadi saya dah guna dah. Nampak? Okay, 3 in 1. Cleanse, antibacterial and freshening. So yeah. Yo-yo, truck. Kapuk truck. Vehicle inertia driving function. Uish, lagi sekali. Lagi sekali. Tadi Yaya buat apa? Lagi sekali. Mama. Ya, ni apa ni? Ni apa? Cicak. Truck. Ni apa ni? Truck. Wow. Tengok belakang, sekejap. Wow. Ya warna biru yang ni
Ini kok. Wow. Ada car ya, ada car dalam ni. Ya, ada car dalam ni. Ada car dalam ni. Mama buka. Iya. Tolong Mama buka. Tarik. Iya. Iya. Iya, tarik ya. Cepat. Iya. Lagi. Iya. Ni kena buka dulu ya. Sabar, tunggu. Buka yang ni dulu. Kejap. Okey, dah. Ni ada kar kecil. Iya, kar. Iyo, kar. Mama kar. Ni apa ni? Yoyo. Ni letak kat dia atas ni. Ni kar letak atas dia. Wow. Ni macam ni lah, Yel. Iya. Panjangnya. Ni kakak buka. Pegang. Ya. Okay, keluarkan. Yeay. Ni. Letak atas ni. Iya. Ni letak atas ni. Iya. Cantiknya. Wah, cantiknya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tak tepuk tangan pun. So, itu saja untuk video haul kali ini daripada Mr. DIY. Tak banyak, sikit je. Next time mungkin ada lagi haul yang akan datang. So, jangan lupa tekan like and subscribe to my channel. So, thank you so much for watching. Bye!